Hari ni kita masak kuah dal menggunakan pressure cooker daripada Elba ni. Elba. Okey. Ini yang 4 liter punya. So kita punya kacang memang betul-betul lembut. So guna je lah dia punya function tu, ambil bin ataupun tender. So dia boleh dapat kacang yang lembut macam ni. So boleh tengok ni. Hancur. Nampak tak? Kalau yang suka kuah dal dia hancur, bolehlah guna pressure cooker daripada Elba ni. Okey, kecil, elok, sesuai untuk 4 orang. So ni boleh nampak lagi kan, masih menggelegak, panas lagi. So dia pun cantik. Kalau tengok kat dalam ni, tengok ni, tak ada pun terpecik ke apa semua, tak ada. Elok je dia masak dalam ni. So kalau siapa yang nak beli, memang boleh beli pressure cooker Elba ni. Masak kacang dal, boleh buat makan dengan roti canai.